Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang saya nak tanya saudara Saifullah. Okey, saudara, saya nak saudara pilih salah satu kertas dari sini. Kemudian saudara teka makanan ni berasal daripada bangsa mana. Boleh. Okey. Pilih. Pilih ya? Pilih satu. Okey. India. India. Okey, terima kasih. Jadi, saudara boleh pilih salah satu. Okey, boleh tunjuk kat kamera. Okey, yang ni lah sate dan makanan ni dari bangsa Melayu. Okey, betul. Saya pilih yang ni. Okey, tunjuk kat kamera. Dia dapat makanan ni. Okey, awak rasa nama dia apa dan berasal dari mana? Saya rasa Tunjuk. Saya rasa ni makanan yang berasal daripada Filipina. Nama dia Mantap. Nak kena tunjuk kat kamera ke? Boleh tunjuk. Ini nama dia mantau. Okey. Makanan bangsa Cina. Okey, Betul? terima kasih. Betul. Dia makanan. So, awak pilih satu. Okey, awak boleh tengok gambar tu. Tunjuk pada kamera. Okey, awak teka ini makan apa? Makanan lembut. Sponsor kita seterusnya iaitu Abang Zubir. Okey, Abang Zubir. Di sini ada 4 gambar. Makanan tradisional dekat Malaysia. Sekarang abang pilih salah satu daripada gambar ni, kemudian abang teka asal-usul makanan ni daripada bangsa mana dan nama makanan ni. Okey, pilih salah satu. Pilih kamera bang. Ano? Panipuri. Ya. Okey, boleh tunjuk kat kamera. Boleh tengok Ni nasi lemak dari bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Okey. Ni. Tu okey. Boleh tunjuk kat kamera. Okey. Okey, Yang- saudara boleh teka ni nama apa dan dari bangsa mana? Yang ni nama dia mantau. Yang ni makanan orang Cina. Okey, boleh tunjuk kat kamera. Ya, ini makanan ini orang India. Okey, India. Orang India. Ini nama dia panipuri. Panipuri. Okey, betul. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not.